Tak, kemarin adalah tengok sekali. Ada seorang tu tahu. Tak tahulah, Ikmal dah lama dah melihatnya. Ikmal tak kisah tu sebenarnya ada haters ke apa ke kan. Sebab buat apa kita nak fikir orang yang tak suka kita. Kita fikir orang yang suka kita kan. Ada seorang ni, dia macam dua orang sebenarnya. Tapi seorang tu dia masih berselindung. Ada seorang tu, Ikmal nak sebut tapi mana nak sebut. Ada seorang tu, dia macam mungkin dia warga organik yang organik betul tau. Warga organik betul. Ikmal tak nak sebut nama. Long, nanti Long. Nanti kau tunjuk. Yang tu. Yang tu. Yang seorang tu. Tak tahulah nak sebut macam. Tapi ada orang perasan kot. Yang tu. Yang pagi-pagi. Yang tu. Sebab mesti ada lalu dekat komen akak-akak semua kan. Mesti ada lalu kan. Ikmal sebenarnya tak kisah. Kak jangan komen kak. Sekejap, jangan komen. Tolonglah kak jangan komen. Saya takut. Jangan komen. Saya sebenarnya tak kisah. Tapi bila saya tekan profil, saya tengok sangat-sangat tak melambangkan diri dia. Tak. You kak, serius tak melambangkan diri dia. Serius macam betul lah pepatah orang lama dan betul lah apa yang Nabi Muhammad SAW cakap. Saya pun pendosa. Saya pun buruk perangainya. Tapi bila saya tengok balik kan, saya macam tak kena. Memang tak kena. Memang forte lari punya. Memang lari. Itu kita dah nampak dah macam mana kan. Saya pernah nampak lah. Saya pernah tak tahu kak. Saya malas nak cakap tapi apa dia? Tak ada Kak Ifsyah dan Oman. Tak apa ni tak apa kak. Saya cuma menyuarakan je. Saya jarang bercakap-cakap macam ni. Tapi lately ni saya macam seram. Dia macam dah tak ya. Apa? Tak payah pergi ke posting dia ke apa. Cuma Ikmal macam tersentak macam tu. Macam kenapa dia cakap macam ni? Banyak sangat komen. Bagi aku tutup jap. Ada. Diam. Mama. Time ni lah ada orang nak invite main PK. Aku tengah makan.